Assalamualaikum warahmatullahi تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى بلغة فايبس. إن شاء الله في هذا اليوم سنتحدث عن الموضوع الجديد وهي الكناية. قبل أن أبدأ، هل أنتم تعرفون ما هي الكناية؟ لا؟ طيب، هيا نتأمل معا. Baiklah, kinayah dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai kiasan. Jom kita tengok apakah itu ta'rif kinayah dalam bahasa Arab. Ta'rif kinayah dalam bahasa Arab adalah lafzun utlikun wa uridu bihi lazim ma'nahu ma'a qarinatin la tamna'u min iradatil ma'na al-asli. Kinayah ialah lafaz yang digunakan bukan pada maksudnya yang sebenar, beserta dengan petunjuk yang tidak menghalang penggunaan maksud asal, yang mana ianya boleh digunakan sama ada untuk menunjukkan maksud yang sebenar ataupun maksud yang sebaliknya. Untuk kita lebih memahami, jom kita lihat kepada contoh. Ala sabilil mithal, Zainabu na'umu duha. Zainab tidur sehingga waktu duha. Okey, di sini kita dapat lihat bahawa maksud yang sebenar adalah Zainab sememangnya banyak tidur. Tapi maksud kiasan, kita boleh katakan bahawa Zainab merupakan seorang yang sangat kaya sehingga kan dia tidak perlu melakukan apa-apa. Dia hanya tidur sahaja disebabkan dia ada ramai pembantu untuk membuat kerja-kerja rumah. Seterusnya, jom kita lihat kepada rukun-rukun kinayah. Terdapat 4 rukun kinayah. Yang pertama sekali adalah al-makni bihi, iaitu al-ma'na al-haqiqi, maksud yang sebenar. Okey, seterusnya al-makni anhu, al-ma'na al-majazi, maksud kiasan ataupun maksud yang sebaliknya. Seterusnya al-alaqah, iaitu al-luzum. Dan yang terakhir sekali adalah al-qarinah. Al-qarinah di sini adalah ghair mani'ah min iradatil ma'nal haqiqi, yang tidak menghalang penggunaan maksud asal. Untuk rukun kinayah tadi, al-makni bihi adalah makna al-haqiqi dan al-makni anhu adalah al-makna al-majazi. Pernah dengar tak tajuk al-majaz dalam ilmu al-balaghah? Okey, apa itu perbezaan antara majaz dengan kinayah? Perbezaan antara majaz dengan kinayah adalah dari segi qarinah. Kalau majaz, qarinah tamna min iradatil ma'na al-haqiqi. Adapun kinayah, qarinah la tamna min iradatil ma'na al-haqiqi, iaitu kita boleh dua-dua, makna al-majazi dan makna al-haqiqi. Okey, baiklah. Itu adalah secara keseluruhan tentang tajuk kinayah. InsyaAllah pada episod yang seterusnya kita akan sambung kepada aqsamul kinayah. Hunaka 3 aqsam. Nak tahu apa? Jom kita nantikan di video yang seterusnya. Aktafi bihadzal qadar. Ila liqa.